Tak simpan emas pun duit tetap habis. Orang kata simpan emas ni lambat untung. Tapi pelik kan? Yang simpan emas ni pula yang cepat kaya. Nak tahu sebab apa? Save video ni untuk rujukan akan datang. Tak simpan emas, duit tetap habis. Main saham pula boleh rugi. Simpan dalam akaun bank pula boleh bocor pelan-pelan. Bila kita simpan duit, angka memang kekal. Kalau 100,000 6 angka, tetap 6 angka. Tapi yang kita tak perasan, nilainya semakin jatuh. Bila kita simpan emas pula, mungkin lambat naik. Cuma pasti tak bocor. Dan jaminan nilainya semakin tinggi tu evergreen. Tahu tak, harga emas 100 gram Januari 2025 sekitar 40,000. Tapi harga dia hari ni sekitar 59,000. Maksudnya kalau Januari hari tu anda dah alihkan simpanan, tak kisahlah daripada tabung haji ataupun ASB ataupun KWSP, anda dah ada keuntungan sekitar 18,000 lebih. Bukan saja tak bocor, malah nilainya semakin meningkat dengan 100 gram yang sama. Nak mula simpan emas dengan cara paling mudah dan selamat? PM dan komen untuk saya bantu sebaiknya.